5 makanan korang kena try kalau ke Pahang. Seperti mana yang kita maklum, Pahang ni terkenal sebagai negeri paling luas di semenanjung Malaysia. Dan banyak tempat menarik macam Cameron Highland, Genting Highland dan sebagainya lah. Dan Pahang ni ada banyak makanan tradisi tersendiri tau. Tapi saya cari info 5 jenis makanan je untuk video ni. Jadi kalau korang pergi Pahang, jangan balik sebelum try 5 makanan ni ya. Yang pertama, patin tempoyak. Yang ni makanan yang famous lah dekat Pahang. Makanan ni paling popular di Pahang. Biasanya dihidangkan dengan nasi lah sebagai lauk dan famous di daerah Temerloh. Yang kedua, nasi kebuli. Nasi ni famous di daerah Kuala Lipis dan dia pernah dicatat dalam Museum Warisan Kuala Lipis. Nasi ni dimasak dengan tumisan halia, serai, ketumbar, jintan dan juga lada hitam. Biasa dihidangkan dengan ayam goreng lah ataupun daging kambing dan juga gulai ikan. Yang ketiga, sambal bunga kantan. Sambal ni memang terkenal di daerah Raub. Bunga kantan dia ada musim dia. Memang kalau tiba musim dia, memang orang buat lah sambal ni. Cara masakan dia masak bunga kantan tu dengan ikan bilis, santan, cili padi, bawang besar dan juga bawang putih. Lepas tu dimasak hingga kering. Sambal bunga kantan ni boleh dimakan dengan nasi, sama ada nasi, pulut ataupun nak makan dengan roti pun boleh. Tapi orang kata nak makan macam tu saja pun boleh. Sedap lah. Yang keempat, gulai opor daging. Gulai opor ni famous lah dekat Pahang. Nak masak gulai ni biasa ambil masa antara 5 hingga 6 jam. Gulai ni dimasak dengan santan dan juga dengan rempah opor khas yang buatkan dia rasa pedas, masin dan manis. Memang sedap lah. Siapa yang suka daging gulai macam ni antara yang famous kat Pahang lah. Yang kelima, puding diraja. Dulu puding ni antara makanan yang dihidangkan untuk golongan istana. Sebab tu dipanggil diraja. Warna dia kuning keemasan. Lepas tu biasanya ditambah dengan bahan tambahan lah macam kismis, ceri, kacang atau sebagainya lah. Sekali dengan puding tu untuk dimakan bersama. Yang rasa dia memang sedap. Boleh try. Jadi kalau korang ke Pahang, pastikan 5 makanan ni antara makanan yang memang kena masukkan dalam senarai food hunting list korang Nak tanya orang Pahang lah kan, ada lagi tak makanan lain yang famous kat Pahang ni yang kami orang luar ni kena try sebelum kami balik ke negeri kami? Cek komen.